Esa, Apa? terlalu banyak sangat kecaman yang aku dapat sebab Kecaman. Kecaman apa Pak Esa lagi? kau tahu tak, dia orang kecam aku, dia orang cakap dia orang beli Easy ni, Aha. tapi bila dia orang pakai dekat dalam kereta, Aha. kereta dia orang tak keluar lipas, tak keluar serangga. Tapi bau Apple tu melekat. Lepas tu dia orang cakap Easy ni tak menjadi, Easy ni tipu. Tak menjadi. Dia cakap macam tu. Dia orang cakap macam tu. Ya Allah, yang cakap je tu mesti tak pernah beli kan? Satu je aku dah cakap Mek Esa. Apa tu? Kalau dah pakai Easy Wasmi lipas, tak keluar lipas sama macam mana? Itu masuk kereta kau orang bersih lah. Aku dah cakap dengan dia orang, kalau kereta dia orang tak ada lipas, bermakna kereta dia orang bersih. Kereta dia orang tu cuma ada bau-bau je. Ini dia orang cakap kita tipu sebab dia orang cakap dekat feedback customer tu banyak keluar lipas. Dia cakap kita tipu. Itu semua kereta yang kita buat je, dia cakap. Kalau feedback daripada customer, takkanlah aku nak upah satu-satu customer suruh beli letak lipas. Kau tengok sendiri lah dekat beg kuning tu. Dekat beg kuning kat bawah sekarang ni, hampir ada 4,000 feedback. Korang pilih je mana satu korang nak tengok. Aku malas cakap banyak. Kau tengok sendiri kat beg kuning. Ambil terus pergi combo 2, combo 3 lebih jimat, lebih balus. Sebab apa? Sebab Easy tengah bagi harga raya. Korang tekan dekat beg kuning sekarang, Mek Esa ada letak link dekat bawah. Jangan ambil satu, ambil dua, ambil tiga, lebih jimat, lebih balus.